Pernahkah anda membayangkan sebuah acara larian di mana para peserta bukan sahaja berlari tapi turut mengenakan pakaian budaya masing-masing? Pagi ini di Studium Tempat Timah Bukit Seridet Melaka, suasana bukan sahaja dipenuhi dengan deretan peserta larian tetapi juga kemeriahan aktiviti yang menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai kaum. Inilah dia larian budaya antarabangsa duyung kita edisi 2025. Sebuah acara yang bukan sekadar larian tetapi satu perayaan komuniti yang menggabungkan sukan, hiburan dan juga kebudayaan. Seawal pagi, acara dimulakan dengan sesi senam aerobik beramai-ramai. Bukan sahaja sebagai pemanas badan, tetapi juga aktiviti yang menggalakkan penyertaan semua lapisan masyarakat. Suasana ceria dan santai ini menjadi pembuka kepada acara yang menekankan kebersamaan dan gaya hidup sihat. Pendekatan ini menjadikan acara ini lebih inklusif, di mana setiap individu boleh turut serta dan menikmati pengalaman bersama. Dengan pelepasan rasmi, peserta memulakan larian melalui laluan yang disusun rapi bagi memastikan keselamatan dan kelancaran acara. Sorakan penonton dan reaksi peserta jelas mencerminkan semangat kebersamaan yang ingin diketengahkan oleh penganjur. Dan untuk mendapatkan pandangan daripada peserta sendiri, kami bawakan perkongsian daripada salah seorang yang mengambil bahagian dalam acara ini. Nama saya Safiri, orang panggil saya Wak Piri. Page saya daripada Melaka Best, di mana salah satu platform untuk perkenalkan review dan juga event-event yang ada dekat Melaka ni. Alhamdulillah ini adalah tahun yang kedua di mana kami mengambil tempat untuk bersama-sama dengan rakyat berada di kawasan Bukit Serindit ni, di Duyung ni, di mana larian budaya antarabangsa 2025 adalah antara yang paling meriah bagi tahun ini. So insyaAllah tahun depan akan lebih lagi grand, lebih menarik untuk ramai lagi orang datang. Untuk makluman yang saya dapat tahu, register untuk tahun ni lebih banyak daripada tahun sudah. Tahun sudah 7,000, tahun ni 10,000. Tetapi partisipan yang unofficial di tahun ni hampir 30,000. Kalau compare dengan tahun lepas, 17,500 je. So lebih menarik lah. Jadi harapan saya untuk kepada korang, pada event larian Duyung ni, tahun depan kita teruskan lagi. Sebab dia bukan hanya untuk larian semata-mata, tetapi dia juga untuk lenggang perut. Yang mana gemuk, kurus, yang mana tak kira kaum, Melayu, Cina, India, Iban, semua datang bersama-sama mengeratkan silaturahim dengan cara larian ni. Kita bukan hanya untuk menyihatkan badan, tetapi kita juga nak memberikan pengeratan silaturahim antara kaum. Selain larian, pelbagai aktiviti sampingan turut dianjurkan, termasuklah cabutan bertuah yang menambahkan lagi keterjaan sepanjang acara berlangsung. Pendekatan ini menjadikan acara tersebut lebih mesra keluarga dan menarik penyertaan pelbagai peringkat usia. Penganjuran acara ini turut mendapat sokongan daripada kepimpinan setempat. Ambil kiri utama YB Helmi ada berduyung bagi mengulas kepentingan program ini kepada masyarakat. Hari ini kita kumpulkan daripada pelbagai bangsa, pelbagai budaya, kita himpunkan satu program yang melibatkan ramai. Nampak dia macam santai tapi sebenarnya program kekeluargaan. Kita boleh tengok hari ini mereka datang berkeluarga. Kemudian yang tak berkeluarga pun dia datang hari ini, dia dapat mingle bersama. Jadi sebenarnya satu aktiviti kekeluargaan sebenarnya nak cuti sekolah dan bukan lagi tentang larian semata-mata, tetapi bagaimana kita bonding sama sebagai rakyat Malaysia. Sebagai penutup kemeriahan, acara ini turut diserikan dengan persembahan khas daripada kumpulan ekspedisi yang berjaya menarik perhatian pengunjung dan menambahkan elemen hiburan kepada acara berkonsepkan kebudayaan ini. Secara keseluruhannya, larian budaya antarabangsa Duyung kita edisi 2025 ini membuktikan bahawa acara komuniti boleh diraihkan dalam berbagai bentuk. Bukan sekadar larian, beruang senam, berhujung dan mengeratkan hubungan masyarakat. Dari Duyung Melaka, saya Muhammad bin Malik melaporkan antara kue kering, kokonat shake hypopilar, minuman bau